Okay guys, korang ada tak masalah yang macam aku sekarang ni? Aku nak cucuk USB tapi dah penuh. Empat slot ni semua dah penuh dah. Aku nak cucuk lagi satu ni. So, cara macam mana aku nak cucuk lagi satu ni? Jom aku tunjukkan. So, korang perlukan sharing switch yang ni daripada Ugreen. Memang terbaik. Jom aku unboxing apa yang ada. Okay, ni dia punya device dia. Kita ada USB 1, 2, 3. Lepas tu kita ada Type-C lagi. And kita ada micro. 1 wire kabel, 2 wire kabel, 3 wire kabel. Memang padu. Jom pasang pula macam mana. Okay guys, so cara dia senang je. Korang ambil USB, cucuk dekat sini. Bila cucuk, dia akan menyala dah kat sini. Lepas tu kalau kita nak test dia, boleh pakai tak boleh pakai. Ni mouse. Okay, kosong. Dah bergerak pun tak ada kan. Lampu pun tak ada. Okay, kita ambil USB ni. Lepas tu kita cucuk dekat sini. Sas. Nampak? Dia dah menyala. Boleh pakai tak kat sini? Nampak tu? Okay, so sangat-sangat membantu. So, mana-mana yang ada USB kat sini semua boleh cucuk kat sini. So, pada korang yang nak dapatkan untuk Ugreen macam ni, korang tekan dia berikut dengan bawah. Aku ada sediakan.